Ya, betul. Ini tempatnya. Iya. Nampak tingkat sliding tu. Dah sliding tu dah buka dah. Apa yang terbakar ni? Dah 18. Tu nak kena bawa tu. Kalau pun dia tu pecahkan pintu. Kan tak tahu. Pakai aku bawa. Aku bawa kan. Bawa paratik kan. Ha. Mana butek? Oh, bukan. Ingat butek bukan? Plate. 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 Kau naik aku lebih barat ni. Tinggal berapa dah tau? 18. 18. Kurang 18. Harap-harap bingkil sampai ya. Harap bingkil sampai. Sini bayar kiri. Ya. Itu pantai. Kenapa boleh nak ternampak siapa ni? Sak nampak ah. Awak nampak ni. Okey, sebelah sana.
kanan. Kanan. Pelan-pelan. Okey, ya. Di mana satu lah? Sini, betul. Macam tak meriah pun. Asal. Saya ni. Saya ni saya. Mana dia? Dia lah ni, bertik ni. Ya, betul. Kak, itu tingkat berapa? Hah? Tingkat berapa? 28. 28 nomor rumah? Si Exact. 28. Macam mana kat? Kau masuk pakai kad? Masuk dekat ni. Sana ada ni. Setiap ada. Ya, setiap mesti ada je. Sini pula. Aduh. Oh, boleh pun. Ada, sudah ada. Semua ada. Ya, je. 28 ni? 28. Ha. Okey. 28 tu. Skrin dia. Naik tangga. Nak bangga gila. Lonceng pun tak bunyi. Cik, projek tak jadi lah. Dia orang tak guling tak Cik, ada mana nombor? Nombor hitam tu? Ha? Nombor telefon dia ada? Ada. Dah nak. Orang suruh minta depan-depan tak nak. Tadi baru pembukaan. Cara lama sangat cara cerita. Ni on ke apa? Ha? Coba yang sisi tiga terus potong. Baik di. Saya nak foto-foto boleh. Habis aja lah. Bos, mana? Apa ada lagi? Lagi ada. Turun bawah. Kuat bau ni. Rumah sudah buka. Ha? Dah kunci dah buka. Saya tak bagi dia masuk masak kebab. Oh, okey. Mana bang? Ni. Ha. Okey. Buka sikit. Okey. Tempat dia. Pakai gitu buka dekat. Ya. Ventilation. Api semua dah jumpa punca. Jap. Tinggal. Bagi lampu. Dia mau balik. Kita panggil dia. Lampu? Minta itu dah. Tiram, lampu. Hai.
Nampak tingkat sliding tu. Ya, tengah buka, sabar. Dah, sliding tu dah buka dah. Dah, sliding tu dah buka. Mana Pi? Dah buka. Dah buka dah tu. Tak jumpa api lagi. Tak. Keluar tu. Ha? Keluar tu. Tak, nak cari pintu bilik. Pintu bilik dia siap. Okay, pintu bilik saya jumpa. Ini tandas ni. Ya, ini tandas. Ya. Okey. Ha? Okey ah. Okey dah, dah buka sliding tu. Apa dia? Tak jumpa lagi. Mana bilik dah? Ni siapa? Di dapur. Ni dapur. Sini ada batas. Ni aku. Yalah betul. Tak, nak cari bilik tak? Ni. Ni ada. Ni. Apa yang terbakar ni? Ada tali tak? Tak. Dah, jumpa dah. Jumpa dah. Dah jumpa. Apa benda dia? Tengok macam almari terbakar tu. Dah. Dah. Apa dia? Patung besar. Apa? Pakai lah, tarik. Tarik dah. Tarik dah ni. Pakai apa ni? Almari. Almari di bilik Cik masuk lah. Boleh masuk lah. Masuk ya, boleh masuk. balik-balik kan? Tak perlu lah. Okey, pakai almari di bilik Pakai dalam bilik je Bukan di bilik tu, macam dekat ruang tamu je. Tak bawa tamu. Okey, kebakaran apa almari di ruang tamu. Okey, mana? Dah kawal. Okey. Tak nak? Pergi ya. Berarti. Almari ni bakar ni.
Cari-cari bilik, tak ada bilik rumah ni. Tu bilik air. Bilik air. Itu potong dah. Ah. Itu dah. Cari-cari tak jumpa. Itu tingkap. Oh. Tak mau masuk. Macam mana dia terbakar? Kondom rumah. Ya. Ceram macam mana? Dia bakar ceram? Itulah dia ambil emas tak nampak Pelik kan? lagi. Mengagal-ngagal aku tengok. Macam mana boleh terbakar pelik tu? Almari tu. Ada lighter tadi tak? Ada. Oh ni sekali. Dengan mikrofon yang situ tu. Agak elektrik bakar tu. Di atas ni. Lain. Kepala beruang. Kalau Kostum. Diwajok ni. Oh. Mana dia punya baju tu? Jangan hidup. Ini selalu 154 saya berjaya. Halo dek, kebakaran tadi melibatkan sebuah rumah. Di tingkat 28 lah. Di kondo ni. Ini ada bilik. Cari bilik tak jumpa. Biasa ada bilik tau. Nanti tu tengok di rumah jenis ni. Studio. Studio kebakaran ni yang studio lah. Kebakaran Studio ni? Rumah studio. Luasan rumah 600 kaki persegi. Apa dia mak tak kenal dia tu tadi? Okey. 600 Kalau masuk tu ada situ. Ingat bilik. 600 kaki persegi. Bilik baik, betul lah. Kata hai depa ni lama ni. Aku masuk lah. Kaki persegi ni. Yang tu tu apa? Oh, vacuum eh? Itu vacuum yang bawah tu. Ni 30 ni 30. Oh, kaki bakar di kintil. dia studio ni, bakar di ni lah. Di ruang dalam ni lah. Oh, tamu. Rumah. Ya, kebakaran kita ambil 20%, 30% sama tak? 30. Ada api di almari. Kebakaran membakar almari baju. Okey. Ni lah. Ni dalam rumah. Ni. Jalan. Jelaga semua. Okey semua. Jelaga semua. Lampu-lampu semua cair lah. Air tu besar. Almari ya. Okey baik. Terima kasih. Okey. Baik. Kita pun tadi pada unitan tadi ni. Kita tak apa. Dah dia dah terkawal. Mohon ni FIU. FIU tu Ali. Okey, terima kasih. Babi cari bilik tak jumpa. Apa ni? Ada budak-budak ni. Mana budak? Tempat budak. Ada mana dia ni? Tempat budak. Ya. Mikrofon buat. Kau apa? Sekarang ya. Ya. Ini dia tengok ayam. Macam ni ya. Apa ni? Ada baju perempuan. Ya. Kat mana bila bakar ni? Pelik. Ke dorong bakar ni. Siap dah bakar ni. Ada ni apa-apa lah. Boleh tu dah. Jangan saya cari reket saya. Tak ada nak tak kan. Dah masuk.
Bahan bakar tak habis ni. Apa lagi? Tembak air. Nak bagi keluar ni. Ha? Nak bagi keluar. Boleh tembak air. Nak boleh keluar. Tengok. Oh, ni bagi keluar ni. Ya, apa ni besi? Mikrofon. Tapi kalau tak ada dia lagi. Tembak air dalam tu je. Ya. Ya. Ni. Ya. Kita nak kunci pada atas ni. Pada atas ni kunci ni. Dia pakai pattern ni. Api dia banyak. Dia dalam bawah. Tu dia pin. Tu dia berhidup tu. Kunci di atas tu. Beli apa dah. Sebab ni tak bakar habis ni. Kalau betul daripada mula dari sini dah bakar habis ni. Atas tu. Ya. Ni kunci dia. Atas almari. Lihat tu. Reket ni. Reket dia bakar tu. Macam gitar ni pun gitar tu. Remu. Reket ni. Reket beza. Remu boleh cepat orang tak tahu. Tu yang tempat tadi macam ni. Itu gitar lah di bawah tu. Dia ada tali. Gitar. Bukit lele panggil. Bukit lele. Bukit lele. Tak benjuk. Tabla. Ini 5,000 kaki persegi ni. 500 kaki persegi ni. Kalau 500 3 kali 2. 30 kali 2. Penting matu. Okey, tak apa. Okey, Roger. Tak. Buat ventilation. Di atas ni. Ha? Halo. Saya baru video ni. Kena pasangan ke mana? Tahu ada baju perempuan lah. Ada baju. Gila, handphone lambat handphone. Berapa? Bukan. 1,000 kak. Maka saya semua handphone tu rosak tu. Apa ni? Handphone ni tu problem tu. Kena air. Bukan kena air, kena bahang. Kena faham. Laptop tu lagi lah, laptop tu habis. Bukan tu. Kalau boleh on boleh. Habis laptop, power bank, handphone. Asap Ya. Tu, Dia masuk balik. cerita dia tu. Ya. Nak tengok TV, tengok wayang. Oh ya. Sini. Ni. Sayur kok ya. Api tu. Ni. Punca dekat sini. Punca mana? Ni. Almari. Satu saja itu. Take something like really important. Ambil laptop saya boleh. Ambil laptop saya. Ambil laptop. Boleh. Sebab tu Oh, okey tu. Kita dah okey kat rasa kan. Rosak tu. Bukan okey dah. Tak ada asap. Mana boleh makan? Kau ada makan? Tak ada benda lah atas almari ni. Tengok Swiss jauh dari tu ni. Kat almari tu. Almari. Apa dia terbakar? Sebab
Tak tahu. Tak tahu lah. Ada lebahan apa-apa tu. Ada speaker, ada mikrofon. Elektronik. Oh. Tu pun later ada sana tu. Nampak punca daripada almari ni. Memang. Buat nanti Barang lain je jangan remove dulu sebab kita mau claim insurans. Nanti bomba akan keluar report. Okey, nanti kita buat macam nanti buat cek okey. tunggu. Kita akan masuk ke tempat forensik buat ni. Apa je nanti je. Tak mau ambil dulu. Ha? Kenapa ada? Mak, dari mana tu? Dalam almari. Almari mana? Sudah sebelah. Mas ambil duit dia ambil. Mas ambil. Kan jadi satu hal lah. Satu hal pula nanti kata Kita aku pula- pula yang ambil kan. Ni betul. Kita boleh kena. You punya rumah ni. Tak bomba ke manager kena. Ya. Ni apa dah sini? Ni kita ambil. Saya dah ambil semua gambar-gambar. Cuma tadi saya gerabah Ni jangan- selalu bomba cepat datang. Kami Unit dekat 10 ada sini- bakar ke? Tak, kita ada Latihan kebakaran. Oh ada training untuk student. Ini 38. Di 28. Tak, keseluruhan Maksimum tingkat atas 39. 39. Lupa dah hari tu yang sini tu yang bunuh diri tu mana? Yang Sini betul. bunuh diri. Yang dia jatuh ke kolam. Itu kat sana. Oh sana. Daripada tingkat 38. Macam mana boleh fikir tu. Yang terjenar itu. Yang Cina. Sini 39, sana 38. Lagi satu claim hari tu pun tak settle lagi. Baru repair rumah tu. Ni yang satu ni. Nasib baik dia tak pergi sini lah. Habis ini. Lama lah. Kalau ini tengah, dekat. dia kat sini pun tak habis lagi dia. Itu kita dah sampai tadi, kita padam kan. Lain tadi kita orang lupa nak tanya. Bilik ni ada bilik ke apa macam mana ke kan? Kita orang tu terkira-kira lah cari bilik. Sini memang tengah, studio. Unit tepi ada 2 bilik. Oh. So, for your knowledge tu. Cari-cari Unit jumpa. tepi besar sikit. Dia macam unit rumah biasa lah. Apartment. Ada yang 3 bilik tak? Tak ada. Tak ada. Ujung 2 bilik, tengah studio. Sebab tengah 445 je, besar dia. Oh. 445. Adik, 445 je lah. Pada 15. The one is one big, the one is burn. 15 kali 20. Everything is burn. Bang. 45 kan? 15 kali 20. The one all burn already. I cannot touch my cupboard. The document, house document all inside my cupboard, all burn. Ada mak. All burn, all burn. I only put the gold. Anything else you want me to take because Bukan ni. Tak luar saja. Itu tarik keluar. Itu dia sebut the house is full. Ising. Bukan tolak sini. Itu pasti. Ini sudah okey. Sana dia putung nanti sini. Kat sini, kat sini. Dekat pintu. Ini pun tuntut. Tak apalah, boleh ni. Sampai asap pun dah tak ada ni. Tak lah, salah tak faham. Nanti ambil juga. Ambil borang yang pink. Ambil alih. Habis. Yang ambil tu. Notis. Ya ni. Tu dah tua nanti saya nak padlock tu. Aku dah. Sendiri juga. Sampai kuarantin tetap. Betul. Tu kuarantin dia. Untuk koneksi ke apa? Okey. Saya lah. Sedang ambil cuti. Jadi. Rekod dia tadi. Burn everything. Dia ambil nombor. Ada. Cik Zamli kenal dia. Lagi dah unit atas, unit bawah. Dia yang buat. Dia tim lain, dia malam ni. Okey, tak pakai lagi. Ni dia akan Nanti kita bagi pedih. Ha?
Ini kita tak akan jatuh bawah ni. Sebab situ mana ada. Ceram. Ceram. Nanti ya seorang no. Nak pasang sawah depan sini. Saya turun je. Ambil korang dia. Borang pink kan? Korang pink tu. Okey. Awak nak tulis ambil. Boleh. Awak tulis kat bawah apa saja. Kat dalam tu ada. Okey. Baby. Ambil tagging sekali ya. Tagging A kan? Tagging A. Itu lobby berapa? Lebih 3 bos. 3. Saya paling bos dia. Anda dia itu paling itu bosnya. Oh, ini tak pakai ikat kan? Ya. Tak boleh. Orang tekan. Kali 28 ada antar bom balik. Bom balik naik atas sending. Tuan. Oh, dia manual lah. Oh dia? Manual lah. Dia dari rumah kan? Besar api tu. Itu dekat lobby ada tandas lah? Dekat lobby itu ada tandas lah? Tandas. Ada. Saya mau berak. Masukkan dulu level 7. Oh, level 7. Apa boleh tahan lagi? Tu dekat kolam tu. Boleh lah sini pun. Itu kincing tak? Kincing. Mau berak. Itu lampu air. Ha. 7 Kincing sini tak masalah itu air tak. apa? Pergi. 7. Lagi orang turun sudah turun. Nanti saya naik balik nanti. Kalau bomba pasti turun. Tak apalah, turun bawah turun. Nanti kalilah aku singgah dulu. Suami nak. Sama. Halo. Itu berapa biji? Aku kincing sini. Tiga. 1 Tiga ke 3? 7 apa? 7 kan nak apa? Swimming pool sama-sama ada toilet. Saya aku naik berak oi. Ada tu, ada tandas. Level 7 ada management office. Nanti jadi macam mana nanti Cik Ram suruh bawa apa semua? Aku okey. Ni jangan bawa dia. Biar tak perlu rakam. Jangan. Tahu binaan ni. Tahu binaan ni tak? Thank you. Saya turun bawah. Apa? Nak saya. Okey. Belakang okey. Mana salah?
Ya, saya dapat batang ayam.